Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, Cikgu akan membincangkan kertas peperiksaan percubaan SPM 2025 bagi BM Kertas 2 Melaka. Okey, jadi mari kita lihat soalan ketiga iaitu penyuntingan. Jadi untuk soalan ketiga, biasanya tentang kesalahan bahasa ataupun kesalahan ejaan, kesalahan istilah. Okey? Contohnya kalau perkataan tu tak sesuai digunakan untuk ayat tu, kita boleh tukar perkataan lain ataupun contohnya imbuhan sudah salah ataupun ejaan sudah salah. Jadi kita perlu kenal pasti daripada bahan yang diberikan, lepas itu kita perlu betulkan perkataan yang salah. Okey? Jadi sekarang mari kita lihat bahan satu. Okey, jadi dalam bahan satu, bagaimana kita nak tahu berapa kesalahan yang perlu dikenal pasti? Kita lihat di bawah. Nampak tak kurungan di bawah? 6 markah. 6 markah maksudnya ada 6 kesalahan yang perlu dibetulkan. Okey? Jadi sekarang kita cari 6 kesalahan daripada bahan satu. Kapten, panggilan kecemasan diterima daripada Kedah. Jadi dari Kedah, bukan daripada. Kedah ni ialah tempat. Jadi dari. Okey, dari ialah kata seni nama untuk arah, tempat dan masa. Okey, jadi daripada tu salah, kita tukar kepada dari. Ya. Okey, kita cari kesalahan dulu. Okey, nanti kita tulis dalam jadual yang disediakan. Okay, 2 orang remaja yang mendaki Gunung Jerai dilaporkan tidak dapat dikesan. Pasukan bomba dan penyelamat telah pun bersiap siaga ke lokasi. Jadi bersiap siaga ni sepatutnya 2 perkataan yang dipisahkan. Okey? Okay, kemudian PP5, PP5G3 hubungi G5AT. Minta bantuan mereka supaya mengenal pasti lokasi mereka. Ada tak kesalahan di sini ya? Ada tak? Minta bantuan mereka untuk mengenal pasti lokasi mereka. Jadi sudah salah ni. Istilah sudah salah. Okey, sepatutnya untuk, bukan supaya. Ya. Okey, jadi kita sudah dapat 3. Okey, kita perlu cari 3 lagi. Ya. PP5G3. Bagaimana dengan sistem mengesan? Jadi ini ialah kata kerja kan? Kata kerja transitif. Tapi ni kita perlu tukar kepada apa? Kata nama, iaitu sistem pengesan. Okey, detector pengesan. Okey, jadi sudah salah dari segi imbuhan. Okey, dalam kes penggodaman, apa tu kes penggodaman? Penggodam tu apa? Hacker. Ni hacker? Menggodam. Kalau menggodam komputer, jadi menggodam ialah hacker, hacking. Okey? Okay, kita semalam. Jadi ada sebarang masalah. Masalah, ada kesalahan tak? Ada. Sepatutnya masalah, bukan masalah. Masalah, okey? Masalah. M-A-S-A-L-A-H. Ya? Oh, selesai, Kapten. Penggodam telah ditangkap dan ditemuduga. Temuduga? Temuduga ni macam job interview tau. Job interview. Macam tak sesuai kan? How do you say interrogation? Interrogated. Jadi biasanya kalau suspek tu ditangkap, akan dibawa ke balai polis kan. Lepas tu mereka akan dalam sebuah bilik. One to one. Jadi interrogation tu apa? Di soal siasat kan? Di soal siasat. Bukan ditemu duga. Ditemu duga tu untuk job vacancy. Okey, jadi ini salah. Jadi sudah dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah dapat 6. Okey. Jadi sekarang mari kita senaraikan dalam ruangan jawapan yang disediakan di sini. Ya. Okey, yang pertama, daripada. Jadi kita tulis yang salah. Okey, daripada. Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya dari. Okey, dari Kedah. Ya, dari. Dari Kedah. Okey, yang kedua. Bersiap siaga. Bersiap siaga. Bersiap siaga. Jadi sepatutnya dipisahkan menjadi 2 patah perkataan. Bersiap siaga. Ya. Yang ketiga, supaya. Supaya. Jadi sepatutnya untuk. Ini kesalahan apa? Kesalahan istilah kan? Okey? Untuk ya. Untuk.
Okey, yang keempat, mengesan. Okey, jadi mengesan di tag. Sepatutnya pengesan. Okey, sistem pengesan ya. Detector ya, detector kata nama pengesan. Okey, kemudian kita ada masalah. Masalah ya. Ini merupakan satu kesalahan yang agak popular kan? Masalah. Jadi ini dah salah dah, masalah. Okey, sepatutnya masalah. Masalah. Okey, masalah ya. Okey, yang keenam, terakhir sekali, ditemu duga. Ditemu duga. Interviewed. Okey, job interview. Jadi sepatutnya di apa? Soal siasat. Di soal siasat. Okey? Di soal siasat oleh pihak polis. Di soal siasat. Okey, jadi lepas kita dah siap bahan satu, kita beralih ke bahan dua pula. Mari kita lihat bahan dua. Okey, jadi ada berapa kesalahan yang perlu kita cari? Ada 5 kesalahan kerana 5 markah. Ya? Okey, jadi kita baca, sambil kita baca, kita cari kesalahan yang ada dalam petikan. Okey, media baharu ialah media yang melalui proses peralihan teknologi. Ini kesalahan ejaan. Okey, GI bukan JI. Komunikasi digital yang berpaksikan internet. Antara contoh media baharu ini termasuklah blog, media pelayar video, laman web dan aplikasi bacaan secara dalam talian. Okay, secara dalam talian ialah online. Online. Okay, kemunculan media baharu ini menyebabkan golongan muda terdedah exposed to pelbagai perkara yang diketengahkan oleh golongan pempengaruh influencer atau seseorang yang mempengaruhi orang lain. Okay, influencer. Seseorang itu mudah untuk menjadi terkenal. So, easy to be famous, popular kerana ekosistem social media. Social media. Jadi, ini kesalahan dari segi apa? Hukum DM, betul tak? Goreng pisang, pisang goreng. Jadi, media sosial. Media untuk bersosial. Jadi, media sosial. Okay? Yang bersifat bebas. Okay? Bebas. Mereka menjadi pempengaruh melalui pelbagai-bagai cara. Pelbagai-bagai. Salah, betul tak? Sama ada pelbagai cara ataupun berbagai-bagai cara. Ya? Jadi kita sudah dapat 3. Kita perlu 2 lagi. Contohnya, seseorang yang mempunyai kemahiran memasak akan memanfaatkan kemahiran tersebut untuk menarik warga maya. Jadi di sini nampak tak warga maya macam followers. Okay, subscribers, warga maya, they are fans, Jadi ini sepatutnya dipisahkan menjadi 2 patah kata, mengikuti aktiviti mereka. So follow, follow dan subscribe channel Cikgu Shirley, Pempengaruh yang mempunyai lebihan tertentu akan dapat menarik jumlah pengikut yang ramai. Jadi kita perlu satu lagi tahu. Satu lagi kesalahan. Di mana? Kita lihat ayat terakhir di sini. Pempengaruh yang mempunyai lebihan tertentu. Apa lebihan? Akses. Lebihan ialah akses. Jadi sepatutnya apa? Advantage. Kelebihan. Okey, kelebihan tertentu akan dapat menarik jumlah pengikut yang ramai. Many followers can attract many followers, Okey, jadi kita senaraikan semua yang salah, lepas tu betulkan dalam ruangan jawapan yang disediakan. Okey, salah yang pertama kesalahan pertama ialah teknologi. Jadi ini salah. Sepatutnya teknologi. Teknologi. Okey. Yang kedua, sosial media. Jadi sosial media ialah social media. Itu sama dengan bahasa Inggeris kan? Jadi memang salah. Kalau kamu ikut, kamu direct translate daripada bahasa Inggeris. Jadi sepatutnya media sosial. Media untuk bersosial. Okay? Jadi sosial, media ni salah. Sepatutnya media sosial. Media sosial. Okay? Okay, yang ketiga. Pelbagai-bagai. Pelbagai-bagai.
Berbagai-bagai kita boleh betulkan menjadi pelbagai ataupun berbagai-bagai. Pilih salah satu, okey? Warga maya, warga maya, warga maya. Jadi ini sepatutnya dipisahkan menjadi dua patah perkataan. Warga maya. Okey, yang terakhir sekali, lebihan. Lebihan, excess. Ni dah salah dah. Kelebihan. Okey, advantage, kelebihan. Okey, kelebihan tertentu, ya. Jadi kamu semak semula, semak semua. Okey, dah habis. Lepas tu kita beralih ke soalan keempat, iaitu bahasa Melayu standard.